Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar subjek RBT bab 1 tingkatan 2 iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Okey, cikgu menggunakan slide daripada cikgu Oi Yuan Sheng. Okey, subtopik yang pertama iaitu pengenalpastian masalah. Okey, masalah yang akan kamu pelajari ada dua jenis, iaitu masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Dan juga menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey, yang pertama sekali, apa itu masalah bukan inventif? Okey, kita tengok gambar dulu. Okey, kita tengok contoh satu. Kalau kamu nampak, ini adalah sebilah pisau. Okey, pisau yang tumpul. Okey, jadi bila kita buat penambahbaikan, pisau ni akan diasah. Pisau ni akan diasah dan kesannya dia akan menjadi tajam dan kita boleh gunakanlah seperti biasa. Okey, persoalannya, adakah pisau ini memberikan kesan sampingan? Okey, jadi kesan sampingannya sama ada pisau ni berat ke? Itu ada kesan-kesan sampingan. Selepas diasah, adakah pisau ini berat? Tidak kan? Dia punya jisim masih sama. Jadi tiada kesan sampingan. Okey, itu kes yang pertama. Untuk kes yang kedua, okey, ini adalah satu contoh masalah bukan inventif lah. Okey, ini contoh satu ni. Bila tiada kesan sampingan, itu adalah masalah bukan inventif. Seterusnya contoh yang kedua, kalau kamu nampak mentol terbakar, kemudian apabila dibuat penambahbaikan, orang ni dia akan tukar mentol. Okey, and then mentol tu dia akan menyala. Kemudian sama juga dia tidak ada kesan sampingan. Sama juga bila tidak ada kesan sampingan, ianya masalah bukan inventif. Okey. So apa pula? Okey, masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Jadi bila penambahbaikan dibuat, tiada kesan sampingan lah dengan produk tu. Okey, now kita teruskan dengan masalah inventif pula. Apa masalah inventif? Okey, contoh yang pertama. Meja yang ini ni, okey, dia tidak dapat menampung berat beban, iaitu terlampau banyak buku di atas meja. Dia tidak mampu menampung, jadi dia punya kaki ni agak longgar sikit. Jadi bila penambahbaikan berlaku, kakinya ni akan ditukar menggunakan besi. Yang ini kayu, yang ini besi. Okey, jadi bila ditukar dengan besi, meja akan lebih stabil lah. Okey, jadi bila stabil, berapa banyak beban pun diletak atas meja ni akan lebih stabil, tidak bergoyang-goyang macam gambar yang pertama. Tetapi ada kesan sampingan kah? Ada. Bila kakinya ditukar dengan besi, meja tu akan menjadi lebih berat, di mana memerlukan lebih banyak orang untuk mengangkatnya. Kalau dia kayu tadi, 2 orang saja yang angkat pun okey sudah. Tapi bila kakinya ditukar menjadi kaki besi, lebih banyak tenaga kerja yang diperlukanlah untuk mengangkat. Jadi itu adalah contoh kesan sampingan masalah inventif. Seterusnya, okey, contoh yang kedua. Okey, macam kita cuaca sekarang tengah panas. Okey, di rumah tengah panas. Jadi menggunakan kipas sahaja tidak mencukupilah. Jadi penambahbaikan memasang penghawa dingin di rumah. Okey, jadi rumah akan menjadi lebih sejuk lah kan. Jadi bila penghawa dingin sentiasa dipakai, ada kesan sampingan kah? Ada. Apa kesan sampingannya? Bil elektrik akan semakin bertambah. Okey, jadi itu adalah contoh masalah inventif. Jadi itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.